Dua perkara kita kena ingat. Yang pertama, kita duduk di tempat masalah. Dunia ni maknanya naqish, benda yang bermasalah. Nampak? Mak Dan pernah tak hadapi masalah masa duduk pulau kapal ni? No. Ingat tak? Besar tak masalah tu? Besar. Mana pergi masalah tu? Adalah. Setiap masalah akan pergi. Okey? Nampak? Dan bila dia pergi masalah tu, ada tak masalah lain? Itu ada. Kita duduk di dunia. Dunia ni maknanya masalah. Kita tak akan dapat lari dia masalah. Ada je. Dulu kita masalah dengan jiran. Okey dah. Sekarang bini kita pula masalah dengan tempat kerja. Okey dah, bini tempat kerja. Kita pula masalah dengan mertua. Okey dah, bini kita pula balah dengan anak. Masalah. Selesai dah, anak sama anak kita pula balah. Habis semua settle belaka dah, kita pula masalah nak kahwin lain. Faham? Macam-macam masalah. Tak habis dengan masalah. Itulah dunia. Nombor dua. Nombor dua. Okey. Jangan kita rasa kita molek pada orang. Jangan kita rasa kita lebih elok pada orang. Kita hidup kita ni untuk menyempurnakan, saling menyempurnakan. Kita tengok budak main gitar bawah pokok, gereng, pakai rantai mah kat leher, tak tutup aurat. Wajib tak kita tegur dia? Wajib je lah kita tegur. Okey? Tegur tak boleh pakai rantai mah, Nabi tak bagi, jangan pakai rantai mah kat leher, Nabi marah, dalam Islam haram. Kita tegur dia. Tapi bila kita tinggalkan budak tu, jangan kita fikir kita lebih dekat dengan Allah daripada budak tu. Kita tu rahsia Allah, jangan campur. Kita sekadar tegur saja. Jangan kita rasa kita masuk syurga dulu daripada dia. Faham? Jangan. Itu sirullah. Itu serah pada Allah. Aku tegur tadi kerana Nabi suruh tegur. Tengok benda salah, tegur je lah. Tapi jangan kita rasa kita molek dari dia. Kena molek, kita duduk beratur hari kiamat, dia masuk dah dalam syurga kereta-kereta. Kita tak tahu. Jadi cukup setakat tegur. Jangan rasa kita lebih baik daripada orang. Baik. Okey, Terima kasih Ustaz. sama kasih. Kasih pun diterima.